Excuse me. Bos kau mana? Cik Zafri, Dah tu bos kau siapa? Abang kau ke? tadi saya nampak dia laju je lari keluar tapi saya tak tahu gimana. Takkan dia tak bagi tahu siapa dia pergi mana kot? Tak. Betul Cik Bazura, dia tak bagi tahu saya gimana. You know what? You're a waste of my time. Kau tak payah risau kat sini lah. Bos pergi mana pun tak tahu. Kuat juga tamparan wanita ni. Agaknya hobi Nani ni memang suka tampar orang kot. Hai, nasib kau lah Zafri. InsyaAllah tu Zaf akan pegang janji Zaf untuk jaga Megamas Holding dan juga baik. Okey. Aku datang sekarang. Saya rindulah awak marah-marah macam ni. Rindu kecomelan awak. Tak payah nak guna ayat pick up line dah dekat sini. Tak laku. Tak laku konon. Habis tu pergi Megamas Holding buat apa? Tak rindu. Excuse me? Rindu? Excuse me. Izura, ni nak apa lagi? Hai sayang. Sayang, teman nak keluar kejap boleh? I nak pergi makan, lepas tu I nak... Penatlah. I nak tidur awal. You tu balik awal, jangan nak merayap je. Kenapa every time I ajak you keluar, ada je alasannya? Jangan nak bohong I, please. Suka hati you lah nak percaya ke tak? I tak nak bertekak dengan you malam ni. Okay. Tak apa, kalau you tak nak keluar, it's okay. I pergi rumah. Datanglah. You dating je dengan Pak Gad tu. Diorang memang tak buat apa malam ni. I dah beritahu diorang dah, I tak nak kena kacau malam ni. Tak. Sebenarnya saya nak kenal dengan adik Kak Jah. Adik? Adik. Yang selalu tolong Kak Jah, student college yang tinggal dengan Kak Jah. Adik kan? Adik. Cik Zafri minat dekat dia?